aircon asal tak sejuk je, foreman cadangkan tukar kompresor. Sebelum tukar, cuba dapatkan pandangan beberapa bengkel lain dulu. Assalamualaikum sahabat yang dirahmati. SIS sekadar nak berpesan kepada semua, sama ada mekanik atau pengguna, hati-hati bila nak tukar kompresor. Kadang-kadang fuse je rosak atau sistem tersumbat. Ada kes kipas pusing terbalik, angin dalam kabin slow pun bengkel suruh tukar kompresor. Naya Pak Karim oi. SIS cuma nak berpesan, hati-hati buat flushing guna mesin. Tanya dulu, ada kesan sampingan ke lepas flushing? Ada kes datang sejuk, lepas flushing terus tak sejuk. Naya kawan. Ada juga kes, seminggu je lepas flushing, kompresor terus kong. Apa yang sis nak kongsi, semua ni berlaku bila pihak bengkel tak nak tanggungjawab. Sebab tu sis pesan banyak kali, jangan main flushing je. Sebagai pengguna, kena tahu. Pastikan pihak bengkel beritahu kesan sampingan sebelum buat flushing guna mesin, supaya pengguna tak bermasalah kemudian hari. Jangan ambil risiko. Nak tahu lebih lanjut? Datang GMW Car Medical Center, Kampung Jawa Klang. Pemeriksaan awalan percuma.